Sebanyak 95% tapak pameran sudah ditempah pempamer yang bakal menyertai pameran maritim dan aero angkasa antarabangsa Langkawi 2025-525. Penaung Global Exhibitions and Conferences Sendirian Berhad GEC Datuk Noni Ashirin Muhammad Rodzi berkata tempahan membabitkan kawasan seluas 12,000 meter persegi itu menunjukkan 525 yang akan berlangsung pada 20 hingga 24 Mei ini mendapat perhatian pempamer dari serata dunia termasuk dari negara yang akan turut serta buat kali pertama. Negara yang akan terlibat mengambil tempat sebagai pempamer adalah China, Perancis, United Kingdom, Australia dan Itali selain penyertaan pertama kali dari negara Timur Eropah. Dan saya percaya juga disebabkan oleh latest teknologi advancement ya, produk-produk yang terkini yang akan dipamerkan dan juga strategic partners worldwide. Saya percaya juga ada juga negara-negara yang baru ya yang akan masuk terutamanya dari sebelah Russia ataupun Eastern Europe yang insya-Allah akan berkecimpung kali ini. Penganjuran 525 turut memberi fokus kepada segmen pameran angkasa baharu diperkenal pada edisi kali ini yang akan menekankan maklumat menarik mengenai penerokaan angkasa yang sesuai dengan kanak-kanak dan remaja. Kita nakkan ada a lot of space enthusiasts ataupun space cadet yang kecil-kecil ni. Kita nak ramai lagi Malaysians ataupun rakyat Malaysia yang akan menceburkan diri dalam sektor angkasa. Jadi let's race for space. Kita tak nak biarkan Jeff Bezos dan Elon Musk sahaja. 525 merupakan anjuran bersama Kementerian Pertahanan dan GEC yang akan mengetengahkan kepentingan pemain-pemain industri untuk sentiasa berinovasi dan meningkatkan daya saing seiring dengan perkembangan teknologi yang kian pesat.